Fal nubayyaka, aku nak berbayar dengan kamu, Masya Allah. Aku nak berbayar dengan kamu, nak masuk Islam. Nabi pun hulur tangan dia. Tiba-tiba dia tarik tangan dia pula. Engkau ni main-main. Tadi suruh aku bentang tangan, aku hulur tangan, kau tarik tangan kau pula. Dia kata, saya dah letak syarat. Syarat apa? Dia kata, kalau aku masuk Islam ni, Allah ampun tak dosa aku yang terdahulu. Saya ni banyak dosa ni. Saya antara sahabat Nabi yang paling banyak salah dengan Rasulullah SAW. Nabi SAW senyum tengok muka dia. Wahai Umar, aku tengok engkau ni orang cerdik sebenarnya, tapi orang cerdik macam kau lambat juga dapat hidayah ya. Patut orang cerdik ni awal dapat hidayah. Aku tahu satu benda yang terpendam dalam hati kamu, yang menghalang kamu nak memeluk Islamkan. Kamu sebenarnya tak boleh nak terima Islam ni sebab kamu tengok pengikut-pengikut aku ni semua orang miskin, orang hina, hamba, golongan barhain. Kamu di golongan elit, jadi kamu pandang rendah pada pengikut-pengikut aku, menyebabkan kamu lewat dapat hidayah. Alangkah baiknya orang macam kamu awal dapat hidayah. Saya letak syarat nak masuk Islam, tapi Allah ampunkan dosa terdahulu. Nabi senyum kata kat dia, wahai Umar, ama ta'lamu ya Umar, ketahuilah wahai Umar, annal Islam yahdimu ma kana qablahu. Satu orang yang menghabiskan seluruh hidup di dalam kufur pada Allah, sekali dia mengucap kalimah syahadah, Allah ampun seluruh dosa-dosa dia. Allah tak peduli 80 tahun disembah berhala, Allah maafkan dosa dia. Islam menghapuskan dosa-dosa terdahulu. Dan Nabi SAW itu lagi apa? Wa annal hijrata tahdimu ma kana qablahu. Satu orang yang berhijrah, lama hidup dalam maksiat, tiba-tiba dia buat keputusan nak bertaubat, nak hijrah, nak jadi orang baik. Ini pergi haji, ini niat nak hijrah lah ni, nak berubah. Nabi SAW beritahu, satu orang berniat nak berhijrah dan ditinggalkan maksiat kehidupan dia yang lalu, Allah Ta'ala hapuskan semua dosa-dosa yang terdahulu, gugur dosa-dosa dia, runtuh dosa-dosa dia. Yang ketiga, wa annal hajjah, dan ketahuilah kamu wahai Umar, haji itu akan menghapuskan seluruh dosa-dosa yang terdahulu. Waktu bagi orang perempuan, Masya Allah, ini satu berita gembira. Orang lelaki memang buat haji ni satu cabaran, tapi orang lelaki ni tak besar sangat cabaran dia. Sebab apa? Kita tak ada masalah aurat. Orang lelaki ni relax kan? Dia boleh dia berlengging kalau panas, panas-panas sangat, pakai kain je kan? Atas dia dah buka lah. Tapi orang perempuan mujahadah, susah payah, dan Allah Ta'ala akan bagi inna izamil jaza ma'izamil bala. Pahala yang besar dijanjikan di atas ujian yang besar. Siapa yang dalam perjalanan haji ini menanggung susah payah yang besar, Allah Ta'ala akan bagi pahala yang besar. Perempuan susah nak tutup aurat. Perempuan dalam haji kadang-kadang datang bulan, susah nak jaga period. Tetapi tuan-tuan mulia, dan orang lelaki nak tinggal anak di rumah senang kan? Orang perempuan nak tinggalkan cucu, nak tinggalkan anak, nak tinggalkan rumah, satu mujahadah yang besar, pergi ke kampung orang. Tetapi ganjaran yang paling besar menanti mereka, kerana bagi perempuan, haji ni adalah jihad yang terbaik. Kalau mereka nak tunjuk yang mereka ni sepatutnya berjuang jalan Allah, berperang, mati syahid, tapi Allah tak benarkan perempuan pergi berperang. Allah kesian dekat orang perempuan, mereka insan yang lemah. Allah bagi mereka berjihad dalam bentuk haji dan umrah. Masya Allah.